Walaupun saya minta maaf lah Tun Raus saya tahu semua Tan Sri Tun semua tak boleh sebut macam saya sebut, jadi saya tolong sebut lah kan. Oleh kerana orang politiknya, dan ini bukan terhad kepada Najib saja. Kepada Anwar pun. Sebab itu saya ada masalah. Kalau ahli politik dia tak nak bercakap terus terang. Dia fikir duit tu macam dia punya. Dia decide bagi sebab lagi banyak bagi, lagi popular aku, lagi banyak bagi. Duit tu bukan duit dia, duit tu duit rakyat. Kalau yang dalam kerajaan duit pembayar cukai, duit rakyat. Kalau untuk tabung haji, duit kita semua pendeposit. Bila you umum hibah tu tinggi, jadi setiap tahun nak kena agih berapa? 2 bilion, 3 bilion? Cuba tengok ada tak? 2 bilion, 3 bilion berapa? Lebih kurang lah kan? Betul. 2-3 bilion. Tak tunjuk. Okey, tak apalah. Pak An tolong. Ya, tengah cari balik. Well, rule of thumb dia katakanlah masa itu pendeposit dia 60 bilion. 60 bilion kalau 8%, kalau 10% 6 bilion, 8% dalam 3-4 bilion macam tu lah. Of course dia ada perkiraan dia lah. So I would imagine lebih kurang 3-4 bilion lah setahun kan. Okey, dia tak ada untung. Aset dia semua ni dah toxic, nilai dia lebih rendah daripada liability, tapi dia pergi umum 3-4 bilion dia nak tabur ni. So bila dia nak bayar, dia ambil duit siapa? Dia ambil duit yang ada depan mata dia lah, deposit tu. Duit pendeposit lah, itu yang jadi Pak Mantelo. Kita orang menabung di dalam tabung haji supaya tabung haji ambil duit itu untuk buat pelaburan sikit-sikit. Ada untung. Yang ada untung itulah kita membantu orang lain bagi subsidi untuk dia pergi haji sedikit. Yang lain tu dia pulangkan lah kan. Tapi bila dia tak ada keuntungan, dia ambil duit kita yang kita tahu, dia gunakan duit itu, dia buat pusing ni untuk bayar keuntungan. Sorry. Tapi for institution macam wealth fund macam ni kan, takkan dia orang tak ada safeguards yang mengatakan you cannot touch nanti aku jawab. Nanti aku jawab kan. Ini menjawab yang Akmal Saleh juga. Akmal Saleh dan juga kita nak panggil apa yang geng-geng UMNO ni, kalau PKR kita panggil Ceplos. Aku pun ya Allahu Akbar, ada orang lah tag aku dekat ada orang hantar message, dia forward satu posting. Dia kata YB ni banyak, sabar ya. Sebabnya kalau saya jadi YB saya dah putus asa dengan rakyat Malaysia ni. Sebab dengan segala dah keluar RCI ni, dia boleh jawab, kenapa pula tabung haji bermasalah? Kan masa itu dia banyak bayar dividen. Dividen banyak, maksudnya untung lah. Sama juga macam perbahasan saya dekat Parlimen Mac 2016 lah. Yes. Yang aku bergaduh pasal benda ni. Geng-geng ahli Parlimen UMNO duk bangun macam tu lah. Ini apa ni, tengok saiz dana makin besar. Dah jadi 60 bilion, 70 bilion. Untung naik 3-4 bilion. Yalah, skim Pak Mantelo. Kan? Sebab dia rolling. Dan itu juga yang disentuh di dalam RCI. Maksudnya, begitu bahayanya apabila kita tidak bercakap benar mengenai kedudukan kewangan tabung haji, kerana itu menarik penabung-penabung yang mencari keuntungan besar. Sebab dia tengok 8% kalau macam itu, baik aku letak dalam tabung haji. Tak payahlah letak dalam fixed deposit ke apa. Rental yield kalau tak menipu lah kan. Maksudnya kalau kita ada property, kita bagi sewa kan. Normally rental yield 5-6%. Tolak-tolak semua. 8% tak payah buat apa dan dijamin oleh kerajaan. 8%. Jadi dia menarik yang besar. So